baca Quran, hadiah pahala kepada arwah-arwah yang bagi sumbangan Umijah dan juga sahabat-sahabat BIS semua. Semoga Allah Ta'ala sampai pahala kepada muslim-muslimat semua insya-Allah. Mula baca Quran 3 kali khotim setiap hari kepada nama-nama arwah yang bagi sumbangan untuk berbuka puasa dan bersahur. Assalamualaikum, hari pertama berbuka puasa. Terima kasih kepada Umijah dan juga sahabat-sahabat BIS semua. Semoga Allah Ta'ala bagi keberkatan dan juga terima segala ibadat dalam Ramadan, menyambut bulan Ramadan dengan sempurna ibadat dan juga mendapat Lailatul Qadar insya-Allah Ta'ala. Talibulhu hari yang kedua kepada ahli-ahli keluarga Umijah dan juga sahabat-sahabat BIS semua yang bagi sumbangan untuk berbuka puasa hari yang kedua hari ini. Semoga Allah SWT bagi keberkatan dan juga sihat walafiat, sempurna ibadat di bulan Ramadan, menyambut Lailatul Qadar, dunia akhirat selamat jaya insya-Allah. Mengajak kepada Umijah dan juga sahabat-sahabat BIS semua yang bagi sumbangan untuk kita berbuka puasa pada hari ini. Semoga Allah Ta'ala bagi sehat, selamat, rahmat, sempurna segala hajat, jaya dunia akhirat insya-Allah.